Program Perpindahan Ilmu Pelestarian Laman Landskap kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana, Skudai, Johor Bahru. Jumaat, 8 Disember 2023. Bertempat di perkarangan kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana, sekumpulan mahasiswa dari Barisan Jawatan Kuasa Mahasiswa dan Kelab Riverdale College Rahman Putra Universiti Teknologi Malaysia telah berjaya melaksanakan program perpindahan ilmu berkenaan teknik mudah dalam aktiviti pelestarian laman landskap menggunakan bahan terpakai. Program yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Haizal bin Jamaluddin, Ketua Penceramah Cik Arinia Karmin, serta 15 orang tenaga pengajar ini telah berjaya menarik penyertaan seramai 25 orang pelajar lelaki dan perempuan yang terdiri dari tingkatan 4 dan tingkatan 5 daripada sekolah yang sama. Program yang berbentuk praktikal ini adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran awal terhadap pelajar sekolah menengah tentang pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar melalui aktiviti pertanian landskap. Selain itu, program ini juga turut memberikan pendedahan terhadap aktiviti peningkatan kemahiran kepada peserta dalam membuat binaan pasu bunga yang menarik dengan hanya menggunakan tayar terpakai. Teknik ini sangat mudah untuk dilaksanakan, di samping kosnya yang murah, tahan lasak, serta tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk dilaksanakan. Terdapat dua aktiviti utama dalam program ini, iaitu teknik penghasilan pasu bunga dari tayar terpakai dan teknik penanaman anak pokok. Kedua-dua aktiviti ini dilakukan pada hari yang berbeza. Pada hari pertama, peserta telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil bagi memastikan keberkesanan program ini tercapai. Tayar terpakai dipotong mengikut teknik yang betul dan kemudian ianya dicat dengan menggunakan cat kilat bagi memastikan ketahanannya terhadap cuaca panas dan hujan. Aktiviti ini jelas memberi keseronokan dan keterujaan kepada peserta kerana ianya dilaksanakan secara berkumpulan. Manakala pada hari kedua, peserta didedahkan dengan aktiviti teknik penanaman anak pokok ke dalam pasu bunga. Aktiviti ini nampak mudah, namun ianya menyimpan 1001 rahsia dan ilmu tentang bagaimana memastikan anak pokok yang ditanam dapat membesar dengan baik. Kesemua hasil program ini diserahkan terus kepada pihak sekolah dan ditempatkan di bahagian tepi kantin sebagai hiasan landskap sekolah. Program yang dilaksanakan selama 2 hari ini dirasmikan oleh guru besar sekolah iaitu Cikgu Abdul Aziz bin Muhammad pada hari kedua program. Turut hadir juga adalah Cikgu Zamri yang mana berperanan sebagai pemudah cara antara UTM dan pihak sekolah dalam menjayakan program ini. Selain itu, majlis perasmian penutup juga dihadiri oleh Fellow Penasihat Program, Teknologis Muhammad Hazri bin Ishak, serta keseluruhan panel urus setia dan peserta program. Sebanyak 3 kumpulan terbaik telah dipilih sebagai pemenang atas kreativiti dan usaha mereka dalam membuat corak pasu bunga yang menarik. Kesemua peserta menerima sijil penyertaan dari pihak UTM. Kajian soal selidik yang dijalankan ke atas peserta menunjukkan bahawa program ini telah memberikan impak ke atas mereka dari segi peningkatan tahap kesedaran tentang kepentingan aktiviti kelestarian. Selain itu, program ini juga telah mempertingkatkan kemahiran dan daya kreativiti peserta dalam menggunakan bahan terpakai untuk aktiviti kelestarian landskap dan alam sekitar melalui aktiviti pertanian. Diharapkan agar ilmu yang disampaikan melalui program ini dapat dimanfaatkan oleh peserta dengan sebaik mungkin.